Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Putra Hamzah bin Zahid Asmadi. Saya merupakan murid tahun 6 inovatif. Saya merupakan seorang pengawas sekolah, bergiat aktif dalam pengakap dan permainan badminton. Saya juga merupakan ahli kelab sains dan reka cipta. Sebelum ini, saya pernah bersekolah di Sekolah Rendah Islam Rawdatul Jannah, Kulim, Kedah. Pada waktu rehat, saya akan menghabiskan masa terluang bersama kawan-kawan untuk membaca buku dan membuat nilam di pusat sumber. Dalam banyak-banyak buku di sini, ada sebuah buku yang amat menarik perhatian saya. Buku tersebut bertajuk Rich Dad Poor Dad. Buku ini merupakan edisi bahasa Melayu. Buku setebal 370 muka surat ini telah ditulis oleh Robert Kiyosaki. Telah dikemas kini sesuai untuk dunia hari ini dan tambahan 9 bab baru sesi belajar. Buku ini telah diterjemahkan oleh Muhammad Firdaus bin Arif pada tahun 2012. Rich Dad Poor Dad telah diterbitkan oleh PTS Publishing House Sdn Bhd dan dicetak buat kali pertama pada tahun 2018 bagi edisi bahasa Melayu. Rich Dad Poor Dad adalah buku kewangan terbaik yang sudah berjaya mengubah hidup jutaan pembaca di seluruh dunia. Buku ini mengubah pandangan kita kepada wang dan mengeluarkan kita dari kitaran sia-sia rat race. Bangun pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Bangun pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Ulangan runting ini telah membuat ramai orang terperangkap dalam kitaran sia-sia ini. Penulis menyatakan bahawa buku ini bukan saja berkenaan dengan kewangan peribadi, malah cara berfikir dan cara melihat dunia. Perdebatan berkaitan definisi kekayaan yang dibawa dalam buku ini sebenarnya sudah mampu mengubah cara kita melihat isu-isu yang banyak menjerat kita semua. Buku Rich Dad Poor Dad membantu kita membina kekayaan berasaskan kewangan yang kukuh, membezakan antara aset yang menambah kekayaan dengan liability yang menghabiskan wang, mencapai kebebasan kewangan dan kepuasan bekerja, menjadikan wang bekerja untuk kita. Kita menghabiskan masa bertahun-tahun di sekolah tetapi tidak belajar apa-apa berkenaan wang. Inilah sebab utama kita menghadapi masalah kewangan. Akibatnya, kita hanya belajar bekerja untuk wang, bukannya belajar menjadikan wang bekerja untuk kita, kata Robert Kiyosaki. Saya sangat menyukai kandungan buku hasil tulisan Robert Kiyosaki ini. Ikutkan hati, mahu saja diulang setiap hari. Namun, apakah daya, banyak lagi buku yang perlu dibaca. Robert terus mengingatkan pembaca untuk bertindak dengan ilmu yang beliau sampaikan. Buku ini syarat dengan ilmu yang bermanfaat dalam wang dan ilmu kewangan. Pembaca akan didedahkan bagaimana orang kaya dengan orang miskin bekerja. Orang miskin bekerja untuk uang, sebaliknya uang bekerja untuk orang kaya. Rahsia orang kaya ialah mengamalkan konsep the more you give, the more you get. Memang menarik jika anda seorang yang ingin perubahan dalam hidup, terutamanya jika anda ingin memandang kewangan dari perspektif berbeza seperti penulis. Ramai orang berperanggap uang mampu menyelesaikan masalah. Namun, sebenarnya masalah diselesaikan dengan akal dan ilmu. Namun, dalam masa yang sama, saya masih berpegang kepada prinsip bahawasanya rezeki Allah itu sangat luas dan tidak boleh bergantung dengan usaha dan minda semata-mata. Hanya Allah sahaja yang maha pemberi rezeki dan maha kaya. Apapun ilmu yang ada dalam buku Rich Dad Poor Dad sangat bagus kerana diolah dalam bentuk cerita dan disampaikan dengan bahasa yang mudah difahami. Tidak heran buku yang berharga RM30 senaskah ini menjadi bestseller sepanjang zaman. Jangan lupa untuk dapatkan buku ini jika mahu wang bekerja untuk kita. Hanya dengan prinsip tersebut,
Anda juga boleh membaca buku ini jika Anda ingin memandang hidup dari perspektif berbeza. Kadang-kadang menyertai orang yang berjaya, apa salahnya kan? Ambil yang baik, tapis dan cuba hadamkan. Kalau ia baik untuk kita dan tidak salah pada agama kita, apa salahnya cuba dalam kehidupan kita? Semoga kita berjaya dalam hidup dan diberi rezeki yang melimpah ruah, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Amin. Hidup dan amal jangan dipisah, untuk tenang datang menjelma. Uruskan kewangan bukannya susah, asalkan ilmu ada bersama. Sekian dahulu daripada saya. Terima kasih.